Saya juga mengusulkan kalau boleh disegerakan lawatan menteri luar ke Gaza atau ke wilayah itu, menyokong langkah-langkah diambil oleh Tunisia, Mesir dan Turki dan Liga Arab. Dan selain itu saya mengesah supaya jangan kita hadkan kutukan kita atau langkah kita terhadap kezaliman sekarang terhadap Gaza, kerana isu ini adalah isu jenayah berterusan, isu penaklukan wilayah Palestin secara tidak sah. Oleh demikian saya juga minta supaya ditegur dengan tegas Amerika Syarikat, kerana saya tidak fikir dan percaya Israel mampu berbuat sedemikian tanpa restu Amerika Syarikat.